Saya tak ada balang yang kecil. Daya sesuai untuk saya. Apa ini? Smiley? Dia tuang ini dari atas? Oh, tidak. Kali, saya seorang vampire. Dan saya mempunyai botol besar jam yang sangat sedap. Alamak, saya jatuh. Pendaratan itu tidak menyenangkan. Terima kasih kerana membantu kaum wanita untuk bangkit. Bagaimana, Eric? Bolehkah saya mulai siapa ada botol kecil? Ini malah agak menyedihkan. Saya harap jam di dalamnya sangat lazat. Bagus cara ia diperah keluar. Hebat. Saya mahu mencubanya. Ia sedap. Berperisa strawberry. Hebat. Sekarang mari kita pambelon. Kerana ia hubah-hubah. Saya mau melakukannya Sedaya mungkin saya. Lihat itu. Saya ada alay untuk membukanya. Apa yang sudah kamu lakukan? Sekarang kuku saya kotor, tetapi ia menyeronokkan. Baiklah, giliran saya. Jelly ini mesti sangat sedap kerana Smiley memakannya dengan berselera. Wah, susahnya nak picit keluar dari botol plastik ini, tapi rasanya sedikit seperti darah. Saya nak hisap semuanya keluar. Mari coba. Saya sangat suka. Tuangkan semuanya ke dalam mulut saya. Semuanya sedap. Sangat bagus. Baiklah, Sophie. Kamu boleh pergi sekarang. Hore! Saya berselai-selai menunggu jeli ini. Kami buka penutupnya dan sekarang kami cuba memicitnya keluar. Ini sungguh mustahil. Bagaimana saya boleh keluarkan jeli ini? Kalau saya tak ada tenaga untuk memicit botol ini, siapa agaknya yang... saya kemudian letak 100 lapisan getah di botol dan kemudian jam itu akan keluar sendiri. Saya akan cuba dan pasti berjaya. Saya letak pada 1, 2, 3 dan sekarang 97. Dan lebih banyak gelang getah. Baiklah, siap. Wah, jeli itu keluar. Ya. Sangat sedap. Bob, tunggu. Saya paham. Dan sekarang permainan saya sedang bola terbang. Dracula, bolehkah kamu bawa Sophie kembali? Baiklah. Saya seorang superhero sax. Hey, Sophie, Derek harus pergi terlalu Kembali. jauh. Apa itu saya akan jahat? Adi. Hai, saya sudah buat yang terbaik. Kamu yang minta. Awak oke? Masih sedap. Saya suka jeli. Wah, itu kentang goreng. Nampak hebat. Mari kita cuba segera. Miley mempunyai kentang goreng paling besar, tetapi Dracula mempunyai yang paling kecil. Awak yang pertama, Dracula. Ayo. Saya tahu saya ada kentang goreng paling sedikit. Saya benar-benar boleh gunakan kuasa minda saya untuk mengambil sebiji kentang dan masukkan terus ke dalam mulut saya. Semuanya berjalan lancar. Lihat itu. Sedap. Itu memang sangat baik. Sophie, apa yang awak benarkan? Taring saya tidak seperti itu langsung. Sekarang awak faham bagaimana rupa taring saya yang hebat. Saya rasa saya terlebih buat. Oleh kerana Sophie tidak makan kentang goreng, maka saya akan makan semuanya sendiri. Miley, awak boleh pergi. Bagus. Saya ada sos besar untuk kentang goreng besar dengan kekasih saya. Bawang putih. Bawang putih. Ia menjijikan. Ia mematikan saya. Miley, jangan. Baunya. Saya suka sos bawang putih. Saya mau coba kentang goreng dengan sos itu. Lihat satu kentang itu. Awak suka vampire? Baiklah, apa saja yang kamu mahu, saya akan makan. Saya suka. Jom cuba. Sedapnya. Sangat bagus. Saya suka. Hei, mana kentang goreng saya? Miley, seseorang makan kentang goreng saya? Wah, kamu bergurau? Betul-betul bersedia untuk berkongsi dengan saya? Hebat, terima kasih. Saya gembira dapat makan bersama awak. Saya mempunyai pekmi paling kecil di dunia. Tidak. Ini mie yang sangat pantas.
Oh, dan saya ada 1 baldi mie pedas. Jadi kita akan jadi yang pertama. Tepat sekali. Tapi walaupun dari jumlah yang kecil, saya sangat takut. Oh, tidak. Saya rasa terbakar. Saya akan terbakar. Sedikit asap keluar. Tak mengapa. Sekarang giliran Miley. Ya, saya ada bear. Apa yang patut saya buat? Betul, saya ada idea. Saya akan makan mie dan terus minum dengan sejuk. Code. Ini sepatutnya membantu saya. Mari periksa. Periksa cara saya. Jadi saya akan welcome sedikit mie. Begitu saja. Dan semua dalam mulut saya adalah... Dah terbakar. Oh, sekarang saya akan bilas dengan Coke. Cepat! Sekarang saya rasa lebih baik. Mari cuba lagi. Oh, bagus. Kemudian giliran saya tidak guna penyepit. Kuku saya panjang. Saya boleh guna untuk ambil mie. Oh, betapa sedapnya. Oh, sedap. Saya mau cuba lagi. Oh, sedapnya. Saya tak boleh tahan lagi. Saya perlukan lebih mie. Oh, semua mie itu. Betapa sedapnya. Saya tak boleh berhenti. Disinilah yang terakhir. Potongan punggung. Betapa lezatnya. Teti, Saya saya rasa agak panas. Baiklah, kita mulakan. api yang kuat. Saya tidak menjangka ini. Oh, tidak. Saya terbakar. Bagaimana saya padamkan semua ini? Aneh. Ya? Itu dia. Oh, sekarang saya ditandas. Wah, kali ini kamu ada bertih jagung. Hebat. Miley ada baldi paling besar, tapi Dracula mempunyai yang paling kecil. Kita perlu mencubanya dengan segera. Yang ini sangat sedap. Baiklah, saya akan coba sedikit bertih Tidak. jagung. Walaupun ia mudah dimasukkan. Dan ia sedap, tapi itu sahaja. Ia sudah habis. Wah. Banyak mana popcorn yang Miley ada? Saya perlukan ia. Awak tak boleh. Jangan sentuh. Itu popcorn saya. Siapa saya ajakah kamu boleh? Saya akan ambil apa yang saya mau. Miley, bolehkah kamu beri saya popcorn kamu? Popcorn yang besar. Masih menjadi milik saya. Itu sentiasa menjadi milik Berikan saya. balik. Berikan balik. Bagus. Itu yang kamu lakukan kan? Sempurna. Gadis baik. Sedap. Sangat baik. Dracula. Apa yang kulai awak buat kepada saya? Dia sedang makan bertih jagung saya. Malunya awak, Encik. Sekarang giliran saya. Saya mempunyai baldi biasa dan saya sangat gembira mengenainya. Ini juga menjadi lazat dan hebat isi saya ingat suka. Berry set. Jangan bergurau. Saya baru saja memutuskan untuk menambah sedikit sirap strawberry untuk anda. Popcorn rasa lebih sedap dengannya. Cuba cepat. Bagus. Sedap sekali. Dracula betul. Rasanya lebih baik begini. Hey Dracula, awak patut makan bersama saya. Kamu semua makan dengan sedap. Saya pun ingin mencubanya. Boleh saya mula? Popcorn yang sedap sekali. Sedap. Sebenarnya, satu idea datang kepada saya. Saya tahu apa yang perlu dilakukan. Mari kita tonton video menarik dan makan popcorn. Hidupkannya. Wah, itu hebat. Saya suka duduk seperti ini dan saya mahu menonton sesuatu yang lain. Saya akan bertukar ke video kedua saya. Ini alat kawalan jauh. Tiada siapa yang akan perasan pun. Ya. Apa yang kamu semua buat? Kamu takut? Tapi ini bukan vampir sebenar. Tapi saya ada... Oh, dia sangat menyesuaikan. Baik, main, Mas. Jika anda suka video ini, klik butang suka dan langgan saluran kami untuk lebih banyak video lucu dan lazat. Jumpa lagi.